Assalamualaikum dan hai semua. Welcome back to the Wanisha Family. Okay. So untuk video hari ni kita akan buat challenge, iaitu challenge teka makanan. Teka makanan. Challenge ni Alisha yang kena teka. So bila ada 5 makanan, Alisha kena teka. Kalau Alisha betul 5 ada 5 makanan. Kalau Alisha betul semuanya, so Alisha akan dapat hadiah lah. Okay. Tapi kalau Alisha gagal, kalau Alisha gagal, maksudnya satu salah pun ada denda. Okay. Korang ingat tak dulu masa kita first challenge, apa kita punya denda? Hello. Tak, Mami akan pecahkan dulu pasal baru cakap muka Alisha. Muka? Anak boleh suruh Aisyah buat apa? Okay, Alisha kata Mami boleh suruh Alisha buat apa-apa je. Kecuali belajar. Tak ada. Tadi tak cakap. Tadi tak cakap. Malam ni je lah. Okay, tak apa. Denda nanti kita akan fikir. So, siapa lagi yang belum subscribe, adik-adik yang belum lagi subscribe channel The Wanisha Family, jangan lupa Like, subscribe, share, komen atau on notification. Okay, so jom kita mulakan. Sebelum tu, Alisha kena tutup mata. Okay, so jadinya kita akan buka item yang pertama. So Alisha akan tutup mata. Nampak tak? Ni nombor berapa? 2. Tutup mata betul-betul. Ni nombor apa? Ni nombor apa? Okay. So makanan yang pertama, jangan curi-curi tengok Takut ada sayur. Jangan tengok. Tak sedihkan. Takut tak sedap. Tak payah tengok. Sedihkan. Okay. Tutup mata. Jangan tengok. Jangan tengok. Tutup mata. Okay, Mami nak keluarkan makanan yang pertama. Okay. Jangan tengok. Sekejap Mami tunjuk kat kamera. Okay, ni adalah makanan yang pertama. Nampak tak? Ni. Jangan tengok. Tak tahu. Okay, buka mulut. Cepat. Okay, Amin cakap je ni kategori apa? Ni kategori makanan. Saya tahu tak? Okey lah, dia kategori makanan kering. Okey, buka mulut. Ingat semua kena betul Okey, buka mulut. Janji makanan memasukkan ni sedap Mami tak tahulah Aisyah rasa sedap ke tak. Tapi Aisyah pernah makan ke tak? Pernah. Okey. 1, 2. Tutup mata tau. Ya. Tutup mata. Okey, Okey, gigit. Apa nak? Okey, apa dia? Fikir dulu. Bila Mami cakap 3, 2, 1, baru jawab. Okey. Fikir dulu betul-betul. Tak boleh salah. Okey. Boleh buka mata. Okey, dah. Boleh teka dalam masa 3, 2, 1. Mami Monster. Apa dia? Mami Monster. Mami Monster. Okey, betul. 1/5 untuk Alisha. Tepuk tangan korang. Sedap. Okay. Macam ni lah. Yang makanan tu, Mami kena cakap Aisyah pernah makan ke tak. Okay. So kita go to pusingan yang kedua. Tak nampak Okay. Okay, ini dia Ini dia Makanan ni Aisyah pernah makan ke? Pernah. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, makan dulu. Cuba rasakan dulu apa dia. Cuba rasa dulu betul. A few moments later. Macam jamu. Ayam satu.
Tak ada. Ada satu je. Okay, boleh buka mata. Tak boleh tengok. Ni susah. Dah boleh teka ke? Dalam masa 3, 2, 1. Jawapannya Sour grape gummies. sour grape gummies. So, manakah Alisha punya jawapan apa tadi? Sour grape gummies. Sour grape gummies. So, jadi kita bagi markah betul. Tapi Tapi yang komplit tu sebenarnya adalah Ribena. Oh, Ribena apa? Apel ke dia panggil? Pastel. Pastel. Ribena pastel. So, kita bagi chance, kita bagi betul. Macam kedua dah betul. Tutup mata betul-betul. Okay, kita go to the third food makanan yang ketiga. Okay, ini dia ya. Pernah. Kering juga. Okay, buka mulut. 1, 2, 3. Apa ni? Kunyala. Boleh buka. Nak teka sekarang boleh? Okay, sekejap. 3, 2, 1. Skittles. Okay, betul. Hebat. So, dah 3 betul. Kita ada lagi 2 je makanan. Makan dulu. Sedap. Kat dapur. Dah. Okay, so tutup mata balik. Kita akan pergi ke makanan yang ke-4 korang. Okay. Okay, makanan yang ke-4 ni adalah ni. Okay, Alisha ready? Ni makanan je pernah makan ke? Pernah. Kering ke? Makanan dekat rumah ni semua pernah makan. Okay, buka mulut. Okay, gigit. Gigit dulu. Rasa. Jangan buang. Kena teka dulu. Boleh agak ke? Sekejap fikir dulu betul-betul. Fikir dulu. Okey. 3, 2, 1. Kurma. Betul. Okey, kurma. Okey, kita ada lagi satu makanan. Alisha dapat jawab dengan betul. Alisha akan dapat hadiah. Korang. Hadiah nanti besok kita pergi beli. Okey. Tutup mata balik. Okey, so ni adalah makanan yang terakhir. Okey, ni adalah makanan dia. Ready Makanan yang saya pernah makan ke? Pernah. Okay. Okay, buka mulut. Okay, gigit. So, Alisha boleh teka dalam masa 3, 2, 1. Apple. Betul. Okay. So, Alisha dapat 5/5. Okay, so Alisha dapat 5/5 untuk challenge ni. So, nanti esok kita akan beli hadiah. Besok Okay. 2,000 years later. Alisha. Sebab dia menang. Apa Alisha? Hadiah apa Alisha ambil? Hadiah apa yang Alisha ambil? Ada lagi. Tapi nak kat sebelah. Kat Mr. Toy. Okay, so kepada adik-adik yang belum lagi subscribe, jangan lupa
like, subscribe, share, komen dan turn on notification. Okay, jangan lupa turn on notification tau. Okay, bye-bye. Kita jumpa dalam next video. Bye-bye.